Ramai tak tahu kat Padang Jawa ada warung yang dari luar nampak macam warung biasa tapi dapat bermacam-macam makanan fusion dengan harga murah. Inilah Melayu Campur yang terletak di Padang Jawa, Shah Alam. Kalau nak rasa makanan fusion dengan harga berbaloi dekat warung, dan korang kena datang sini. Sekarang pun diorang ada kenalkan banyak menu pasta yang baru. Antara menu best yang korang kena try kat sini adalah macam spicy carbonara chicken karage. Sos untuk pasta ni adalah sos buttermilk yang creamy pekat mix dengan ghost pepper untuk tambah kepedasan. Tambah lagi dengan ayam karage yang besar tu, memang lagi ngam. Next pula meatball pasta. Yang suka spaghetti bolognese tu memang kena try yang ni sebab rasa dia yang masam-masam berlemak. Confirm repeat. Bagi penggemar seafood pula, kalau tak nak pedas, boleh try seafood aglio olio. Dan kalau nak rasa pedas-pedas manis, bolehlah rasa seafood arabiata pasta. Selain menu pasta, kita orang juga ada try burger chicken karage. Burger dia bukan je besar, ayam dia pun memang tebal-tebal, tak muat betul nak makan terus. Best kan? Warung Melayu Campur ni dibuka setiap hari kecuali hari Ahad dan dibuka dari pukul 5 petang sehingga 12 pagi. Jomlah datang sekarang, rugi tak try.